Oi, turun, cepat. Kau buat apa sih dah? Mana aku tahu. Aku betul nampak ni. Sebab aku pakai benda ni. Nanti aku cabut lah. Bijak pun kau. Waktu tu exam dapat markah F. Apa kau cakap kat aku? Aku nampak. Nampak apa? Itu burung kan? Burung otak kau. Bentuk macam lori. Aduh. Assalamualaikum. Wah. Apalah kau ni? Wah. Ada lagi kepala aku. Kenapa benda macam ni? Coklat. Wah. Perform ni macam mana kau? Okey je. Kau macam mana? Kawan-kawanku. Hai biawak. Hai, kita semua buaya bukan biawak. Bukan kau orang cicak ke? Entah. Mandi jap. Oh, segarnya. Ni air lumpur kan? Memang air lumpur. Apalah. Tu pun tak tahu ke? Tengok kawan-kawan aku ni. Tu pun tahu. Air lumpur. Betul tu. Apa ke benda lah air lumpur tak tahu. iPhone 17 bila aku boleh dapatkan? Mungkin tahun depan. Kau akan dapatkan iPhone 17. Tahun depan. 2026. Alah, dah nak 2026 pun. Ni pun dah nak bulan November kan. Jadi. Jadi kita bijak. Tak pun. Tapi sekarang aku nak cari wifi je Wifi free. Faham? Buat apa jadi wifi? Aku nak iPhone. Aku potong je cakapan korang tu. Wah. Superhero sekalian. Korang dah boleh balik. Nanti aku akan bagi coki-coki seorang Alah, coki pula. Aku bagi coki-coki Free Fire. Itu rare dah sekarang tu. Ya ke? Memang apa? Apa tu? Datang pun dia. Akhirnya selepas aku tunggu lama. Oi, kau buat apa? Kat sini, entahlah kau buat apa kat kerajaan aku ni. Tak apalah, bye. Aku pergi dulu. Balik pun kau rasa aku tunggu 1 tahun. Lamanya. 1 tahun aku rasa dah 1 abad. Tapi tempat cantik juga. Boleh darat di sini. Tapi kenapa boleh darat tu dihilangkan? Sebab dia buaya dan dia NPC bukan MC ataupun karakter. NPC aku hanya buat untuk mengembaraan. Rupanya tu NPC je. Okey, aku nak pergi Binai je sebab dah 1 abad aku tak pergi Binai. Okey, bye. Bila lah bro 1 abad dia tak Binai. Kenapa ni ngelag ke? Kau wifi kau kena bayar ke semalam? Ke tak lagi? Kencur bayar dah. Sebab tak bayar wifi semalam, dia bagi lag kat dia tu. Dia tu memang tak bayar dah. Tengok tu. Lag gila kau. Siapa tak gerak? Tadi aku bukan. Aku tahulah kau pergi bayar wifi. Dah lah. Bayar wifi guna minda. Sebab kau mentalis. Mentalis aku baru tahu ya. Apa ni? Inilah baduk. Dia suka belanja orang wifi. Tapi dia tak pernah beli wifi untuk dia sendiri. Sedih kan? Dia menangis sekejap. Nanti aku sama cerita. Dia ni selalu belajar gerobak. Walaupun 80 setiap hari je. Ni lukisan persahabatan dia. Itu orang. Dia lah badut yang pembuat lucu. Tapi tidak lucu sekali. Aku dah menyesal sebab tak ketawa waktu dia buat lucu. Tarik dia. Teng teng dong deng deng. Dang ding dang ding ding.
Dang ding dang dung dung ding ding dang dang ding dang dung dung. Kapi malay.